Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada hasanat sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Bulan Ramadan, bulan Al-Mubarak, penuh tarbiyah, bulan ibadah dan bulan pengampunan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila disebut tentang menu dan resepi Ramadan, kebanyakan kita pasti sudah terbayang dapur masakan kita, juadah untuk berbuka dan bersahur, apatah lagi juadah di bazar Ramadan. Namun hari ini saya ingin mengajak para pendengar semua untuk melihat menu Ramadan dari sudut yang lebih luas, iaitu menu pahala dan resepi amal. Mudah-mudahan menjadi tips untuk menjadikan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Saudara-saudari muslimat pendengar, kaum wanita mempunyai ruang dan peluang yang sangat luas untuk mengutip pahala pada bulan Ramadan. Walaupun sebahagian besar masa kita banyak dihabiskan di rumah, tapi kenangkanlah satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Maka kerja yang kelihatan biasa boleh jadi ibadah luar biasa jika diniatkan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi Allah, resepi pahala pertama yang ingin saya kongsikan ialah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nabi Rasulullah SAW bersabda dengan mafhumnya, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bayangkan, setiap juadah yang kita sediakan untuk suami, untuk anak-anak, bahkan kepada jiran, jika kita niatkan sebagai sedekah dan khidmat, akan menjadi pahala yang sentiasa mengalir. Resepi kedua adalah mengurus rumah tangga dengan sabar dan ikhlas. Dalam kesibukan bulan Ramadan, pasti fizikal kita akan merasa letih dan lelah. Namun kesabaran itu bukanlah sia-sia kerana Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Sabar mengurus anak, sabar melayan keluarga, sabar menjaga lisan, semuanya adalah ibadah. Resepi ketiga adalah menjaga lidah dan hati. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan kata-kata yang sia-sia, mengelakkan gosip-gosip liar serta memperbanyakkan zikir dan doa. Hayati sepotong hadis Nabi SAW yang bermaksud, apabila seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan serta mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau daripada ke dalam syurga melalui mana-mana pintu syurga yang engkau kehendaki. Hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Saudara-saudari pendengar, untuk akhirnya saya ingin kita sama-sama menghayati kebijaksanaan Ummahatul Mukminin, ibunda kita, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang bukan sekadar seorang isteri, malahan orang yang sangat berilmu, sentiasa mencari kebaikan di bulan Ramadan. Antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah pertanyaan beliau kepada baginda Nabi SAW, apakah sekiranya beliau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah amalan yang perlu dilakukan? Ma aqulu fiha, apakah yang aku ucapkan atau amalkan pada malam itu? Maka Nabi SAW mengajarkan satu doa yang sangat berharga. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu-ibu dan rakan-rakan sekalian, amalkanlah doa ini sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling beruntung untuk Ramadan tahun ini. Untuk akhirnya, saya berpesan pada diri saya dan juga rakan-rakan pendengar, susun menu dapur dengan hikmah dan susun menu pahala dengan niat yang ikhlas. Saya mengucapkan salam Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.